Ya, menu pertama dah pun siap. Dan sekarang kita nak buat menu kita yang kedua. Kita nak buat steak daging. Baik, bahan-bahan dia. Untuk steak kita pakai daging lembu. Kita ambil yang batang pinang, sedikit kentang yang telah saya cuci bersih-bersih dan saya rebus separuh masak. Ada juga di sini kacang pis, lombak merah, tomato cherry untuk steak saja. Dan untuk kuahnya ada di sini sedikit butter, ada buah oren, sos barbecue, sedikit semburan hitam, gula dan juga garam. Itu je. Minyak zaitun ni kita akan gunakan untuk bakar sedikit kita punya daging tu nanti. Tapi kita tak nak pegang daging tu, kita nak buat kuah dia dulu ataupun sos dia terlebih dahulu. Kita ketepikan bahan-bahan ni semua. Sangat mudah. Kita potong dulu buah oren. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dah potong dah buah oren ni dan kita masukkan sedikit air. Kita didihkan air. Sos steak ni tak mau terlampau cair sangat, tak mau terlampau pekat sangat. Kita nak dia sedap cantik, elok je kan. Dan kita masukkan sos barbecue. Boleh dapatkan dalam botol ataupun pack. Kalau saya nak ajarkan buat sos boleh, tapi agak lama nak buat sos ni. Mudah, jimat. Kita beli yang dalam botol tu, kita tambahkan lagi dengan perasa-perasa yang lain. Baik, nak letakkan sedikit garam ataupun sedikit sebut lada hitam pun boleh juga. Sebentar saja kita akan masukkan dalam dinding kan esok. Menarik, kita masukkan sedikit sebut lada hitam, sedikit garam, ujung-ujungnya sedikit gula lagi. So kita nak imbang dengan rasa masam dan manis oren tu. Cantik di situ. Kita perahkan, ni dia oren, perah je. Nampak perah-perah oren je. Wangi dia tak boleh tahan. Kita rasa sikit lah. Cantik. Wow, saya suka. Padamkan api. Kita nak masukkan ni dia sedikit macam nak bagi dia berkilat pekat dan cantik lagi. Ya, kita masukkan dia di situ. Kacau kan dia. Kita punya sos kita pun dah siap dah untuk makan dengan steak. Steak dah siap lagi. Kita nak buat steak pula. Jadi kita ketepi-ketepikan. Untuk steak daging ni, ni dia daging kita, hero kita. Ya, cantik di situ. Masukkan sedikit garam. Kita dah pakai garam ni, jangan banyak sangat, agak-agak je. Dan sedikit ni dia semburan hitam. Saya suka dalam semburan hitam itu je. Dah memadai dah. Kalau macam kita nak letakkan sedikit minyak zaitun dekat dalam dia nanti. Ni kan. Dan cara dia supaya dia punya bentuk dia cantik nanti. Dia ikat macam tu. Nampak nanti dia akan masak dalam apa? Dalam bentuk yang sangat cantik. Dia kecil pun dia naik bulat je. Dan betul-betul panas, kita masukkan sedikit minyak zaitun dan kita akan bakar dia. Baik, paling mudah panas. Masukkan sedikit minyak zaitun. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masukkan. Ya, nampak tu? Daging steak kita dibalik-balikkan. Nampak tebal cantik. Tapi tak masak lagi bahagian dalam dia tu. Bahagian dalam ni nak masak, kita masukkan ke dalam ketua. Biar dia masak sampai ke dalam. Cantik di situ. Masuk aja dalam ketua kita. Siapkan lebih kurang dalam 10-15 minit. Dia suhu lebih kurang dalam 190 ke 180 macam itu dah okey lah. Kuali masih panas lagi. Masukkan sedikit margarin ataupun mentega pun boleh. Masukkan je. Baik, sambil dia nak cair tu, kita boleh ambil kita punya lombak merah. Kan kita nak buat kulit dia sikit pun boleh. Jangan sampai terlampau dalam sangat, terlalu banyak sangat. Sebab kulit dia bunyi pun sedap juga kan rasa dia tu. Kacau-kacau sikit rasa. Pisau sambil je potong kat cantik lah tu. Dia tak apa-apa sangat. Kalau kita nak mau goreng dia pun nak kacau-kacau, lepas kita nak angkat je. Ni sekali jalan ni kerja paling mudah kan. Masukkan tomato cherry dan juga kacang pis, sedikit garam, sedikit semburan hitam. Nak wangi sikit lagi, masukkan ni dia sedikit lagi minyak zaitun. Dah cukup, boleh angkat. Masak separuh-separuh je. Sayur ni kalau kita masak dia terlampau masak sangat dia tak sedap. Dan sekejap lagi kita akan ambil kentang. Baik, cantik. Ini dia. Kita masukkan bahagian yang kita potong ni. Dan dulu esok nanti dia akan ada kesan-kesan selar kan. Itu cantik tu.
kena terbakar macam tu. Garing-garing sikit nanti kita boleh angkat lah. Dah, nak padamkan api, nak angkat. Nampak warna dia sangat cantik dah menarik. Dan lepas ni kita dah siapkan bahan-bahan untuk menu kita yang ketiga. Dan menu kita yang ketiga kita nak buat je dia puding biskut berlapis ataupun layer puding biskut. Kita siapkan bahan-bahan ni. Kat sini kita pakai biskut. Kita pakai biskut cheese pun boleh, biskut biasa pun boleh, tepung custard, susu cair, sedikit gula. Itu je bahan-bahannya. Sangat mudah dan ringkas. Sebenarnya saya nak buat apa? Saya nak masak dulu tepung custard ni. Saya nak buat sos custard. Sebab apa? Nanti kita lapis-lapiskan biskut dalam ni. Kita akan tuang-tuang dia dalam tu. Saya buka api lagi. Masukkan susu. Masukkan lebih kurang dalam 2 ke 3 sudu tepung custard. Kita buat sikit-sikit. Masukkan sedikit gula. 1 sudu, 2 sudu. Sebab apa biskut yang kita guna tu agak masin, kita kena letakkan gula sedikit lah. Jangan buka api lagi. Kita kacau dia beri semati. Baik, bukakan api dengan api yang sederhana. Yang buat sangat api tu, kacau dia sampai dia betul-betul pekat. Dan kita akan tuangkan ke dalam gelas ataupun cawan yang diisi dengan biskut. Baru kejap je. Api yang besar sangat. Jadi kalau dah mula pekat tu, kita boleh padamkan api. Sebab apa? Kita nak dia pekat secara perlahan-lahan. Padamkan api. Nampaknya kita punya oven tadi pun dah siap daging tadi. Kan? Dan masa ni sekarang kita nak tunjukkan macam mana kita nak buat lapisan demi lapisan. Masukkan 1, 2, 3. Dan kita boleh tuangkan sos ke dalamnya. Sedikit demi sedikit. Kita masukkan lagi biskut. Nak buat lapisan demi lapisan. Kenapa nama pun berlapis. Kita tuang lagi kita punya sos custard. Bagi dia nampak. Nanti kita minta Chef Aizul. Cantik-cantik. Lepas kita boleh hidangkan untuk tetamu kita.